Tindakan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Nor mempamerkan kebolehannya dalam seni persembahan cingai yang sinonim dengan budaya masyarakat Cina telah mencuri tumpuan ramai pihak. Namun, perkembangan ini turut mengundang kebimbangan daripada pendakwah bebas, Firdaus Wong, yang menyuarakan kerisauan terhadap penglibatan pemimpin beragama Islam dalam acara yang dikatakan mempunyai unsur keagamaan dan kepercayaan khurafat. Dalam satu hantaran di media sosial, Firdaus menjelaskan bahawa walaupun beliau bukan seorang mufti yang berautoriti untuk mengeluarkan fatwa, beliau merasa bertanggungjawab untuk memberikan penjelasan berkenaan latar belakang sebenar perarakan cingai. Ini, katanya, penting agar umat Islam tidak terkeliru antara budaya dan ritual agama lain. Saya bukanlah mufti yang boleh menetapkan hukum, namun saya ingin berkongsi sedikit maklumat mengenai asal-usul cingai ini, katanya. Firdaus menerangkan bahawa meskipun cingai sering dilihat sebagai satu bentuk sambutan budaya, ia sebenarnya mempunyai kaitan langsung dengan kepercayaan keagamaan, khususnya dalam menyambut hari kelahiran dewa-dewa dalam tradisi Cina, termasuk Dewi Kuan Yin, tokoh utama dalam perayaan Cap Goh Meh. Perarakan ini diadakan setiap tahun pada hari ke-21 bulan pertama dalam kalendar lunar Cina dan merupakan sebahagian daripada perayaan yang memberi penghormatan kepada Dewi Kuan Yin, jelasnya. Tambah beliau lagi, secara tradisi, cingai melibatkan pengusungan patung dewa dari Tokong ke jalan raya yang dipercayai membawa keberkatan kepada masyarakat. Beberapa elemen dalam perarakan ini seperti ritual menitik mata dan persembahan akrobatik dengan bendera gergasi, menurutnya mengandungi unsur-unsur yang tidak sesuai disertai oleh umat Islam. Walaupun sering dianggap sebagai persembahan jalanan, asal-usul cingai sebenarnya berpunca daripada sambutan keagamaan dalam budaya Tionghoa, tambah Firdaus. Mengimbas kembali isu terdahulu yang melibatkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung penyertaannya dalam upacara menitik mata tarian singa, Firdaus menyatakan bahawa beliau ketika itu memilih untuk bersangka baik. Prinsip yang sama digunakan apabila menilai tindakan Menteri Besar Kedah. Saya berpegang kepada sangkaan baik bahawa mungkin Sanusi tidak dimaklumkan tentang elemen keagamaan yang terkandung dalam cingai, katanya. Beliau turut menegaskan bahawa usaha untuk memperkukuh perpaduan antara kaum tidak semestinya memerlukan pemimpin Muslim untuk terlibat secara langsung dalam sambutan yang mengandungi elemen kepercayaan agama lain. Sikap saling menghormati, menurutnya, sudah memadai sebagai asas toleransi. Untuk memupuk keharmonian dan perpaduan, tidak semestinya kita perlu turut serta dalam semua sambutan. Seperti mana kita tidak pernah melihat pemimpin Hindu yang taat mengambil bahagian dalam ibadah korban umat Islam, begitu jugalah sebaliknya, ujarnya. Firdaus menutup kenyataannya dengan menyeru umat Islam agar tidak mudah berkecil hati jika pemimpin dari agama lain tidak menyertai sambutan Islam, kerana memahami batas kepercayaan antara satu sama lain merupakan asas penting dalam masyarakat berbilang kaum.